Doktor, susah. The Beauty Expert Academy. Oh, Academy. Wow, mesti dah ajar ramai orang. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this just a mess enough. I datang sini sebab nak keringkan ketiak I. Ketiak I becak. Kita becak, okey. Elok-elok becak, Kita tengok jadi tidak. Okey, kita dah start dah treatment dia BTA. Okey, bukan BTS yang Korea tu. BTA. So diorang akan dia. So dia akan hilangkan peluh kita. Kita tengok hasil dia. Okey, tak sakit weh. Dia macam agak rasa selesa. Okey lah, tak sakit langsung. Siap boleh tengok. Best sebab ini masalah yang selalu sangat wanita ataupun lelaki di luar sana. Ketiak basah, tangan berpeluh, celah payudara berpeluh, celah bedah pun berpeluh. Benda tu mengganggu dan mengeluarkan bau yang tak elok kan, tak sedap kan. Jadi untuk menghilangkan aib itu, datanglah ke sini. Ya Allah, memang puas hati sangat Kak Salina datang sini. Dekat sini semua rawatan diselia oleh siapa? Oleh Dr. Mas. Dia bukan calang-calang tau, bukan kaleng-kaleng. Antara top 100 aesthetic beautician in Malaysia dan juga industri specialist yang memang terkenal dalam bidang estetik profesional. So korang jangan ragu-ragu, okey? Dan yang bestnya, Dr. Mas ni digunakan hanya premium, high grade treatment products, okey? Jadi bukan biasa-biasa, bukan orang kata murah-murah punya, tak. Tapi high performance korang. Formulation yang memang setanding klinik. Sebab tu setiap kali rawatan dekat The Beauty Expert Aesthetic ni, kulit bukan saja dirawat tapi memang betul-betul transform. Cantik kan?